Mak. Mak, nak keluar jap dengan member. Lepak sampai pukul apa? 7. No, pukul 6 dah balik. Kawan Amir ada berapa orang? Seorang je lah, Mak. Bak satu nombor kawan Amir. Mak nak kontak, senang kalau apa-apa jadi. Kau lelaki ke perempuan? Alamak ni, Mak tahu kan kawan Amir semua lelaki. Mana ada perempuan? Tak adalah, Mak bukan apa. Kalau jadi apa-apa ke, kau kena tangkap basah ke, masak kau nanti. Astaghfirullahaladzim, Mak ni. Alah, Amir gelap dulu Mak. Bye. Amir, bawa kereta tu elok-elok. Pandang sikit kiri, kanan, depan, belakang. Kecoh lah mak aku ni. Mau nak rushing boleh pula soal macam-macam. Tu macam mak aku. Okey dah. Saya boleh nampak ni. Tak adalah. Tapi aku tengok Abra tu pacak selamba. Siap tangan pis kat belakang lagi buat kat aku. Sama kita dua-dua main motor. Patutnya kau dah pacak tu. Asal? Aku rasa aku macam diperhatikan lah. Siapa pula perhati kau? Tak tahu. Kalau kau dah cakap macam tu, aku pun tak senang duduk tu. Alamak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pukul berapa dah ni, Amir? Alah, lambat seminit je pun, Mak. No, time is good. Mulai hari ni, Amir dah tak boleh keluar mana-mana dah kecuali ada urusan penting. Sekarang, hang pergi mandi. Iyalah. Ya, Amir nak keluar lip. Curfew pukul berapa ya? Curfew? Apa tu? Tak ada apa ya, Amir keluar dulu Ini kalau dah macam ni aku tak keluar kat ayah aku lah. Minta kat bawa apa. Banyak soal sini sana. Bapak aku tak senang. Ayah, jangan meninggal awak mati awak tau. Keluar je lah! Okey. Aku nak tengok golf pun payah.